kepala bapak main ChatGPT lah. Dia cakap aku teh tarik, Milo Ice, curry puff. Ya Allah, mamak punya makanan ni suruh aku cari kat SCC Park ni. Dah macam bini tau, mengandung, mengidam. Dia suruh aku berenang pun. Berenang tak dapat dah. Berenang kalau memang aku cabai. Nampak tengok dia video rekod macam mana. Dia kangkang tu depan, tengok telefon dia. My next speak for you is kau kena pergi kat depan laut kat SCC tu, sentuh dia. Ya Allah, dia ingat betina aku nak sentuh dia. Dia suruh aku raba ayak tu, lepas tu ambil gambar dengan ayak tu, lepas tu duduk tengok tenung. Bongoknya berapa kali tenung, relax. Yo, what's up, Mr. Syahid dia. Alright guys, welcome to another vlog. Konten hari ni memang interesting. Sebab apa? Ya Allah, lalat aku dah mandi lah tadi. Okay, so konten hari ni aku nak buat AI yang kontrol hidup aku. Okay, aku nak pergi mana kau? Apa mana kan kau dah hari free hari ni. So aku nak pergi mana, aku nak makan apa semua aku tanya AI, ChatGPT. Berdasarkan ChatGPT So kalau yang mengarut tu kerja gila ke apa, aku akan cuba buat. Kalau yang masuk otak, kalau yang tak masuk otak, minta maaf lah guys. Okay. So hari ni aku ikut AI ni tak sampai 24 jam pun. Aku dalam berapa jam je. Aku tak nak panjangkan konten ni. Kalau dapat sambutan yang ramai, insya-Allah aku buat part 2. Make sure hampa komen untuk part 2, okey. So jom sekarang ni aku nak mulakan challenge hari ni. AI yang akan kontrol hidup aku, and aku akan buatlah apa benda pun yang dia suruh aku, okey. So jom, let's go. Aku nak tanya kat dia dulu apa yang aku perlu buat waktu sekarang ni. Tak apa, dekat belakang aku. Ikutlah aku nak pergi mana-mana pun aku akan naik kereta apa semua. Memandangkan dunia sekarang ni dah semua dah berubah kan. So senang, semua ujung jari. Of course aku sendiri pun kalau nak buat thumbnail YouTube aku guna juga AI. So yeah, something interesting, ada kelebihan. So gunakanlah. AI pun pandai ke? Dia cari duit. Dia cari duit kalau hang nak guna dia. So itu biarkan kat tepi. Okay, so sekarang ni aku nak tanya ke AI apa yang aku perlu buat pada waktu pagi ni. So dia cakap kat aku, tengok ni apa bacalah. Okay, stand up, spin around the one time. Ada orang kat depan tu tau. Dia suruh aku pergi duduk like nothing happen. Lepas tu tengok dia lama-lama. Aduh man. Stand up, lepas tu spin around one time. Say plot twist out loud. Plot twist! Then sit back down like nothing happen. Lepas tu dia cakap aku pergi eye contact dengan orang yang tak kenal like nothing happen. What the heck siap. Macam mana aku nak buat ni? 2 minutes later. Lah, tak nak jadi apa pun. Dan nama apa konten AI confirm aku kena buat. Apalah. Hello brother, how are you? AI say to me that sit beside you. You fine? You okay? AI say, you know AI, ChatGPT, the now technology that already dah tengok dah lama-lama guys. You see me for 5 seconds. Okay, cukup. Aku pun tak mau tengok muka hang lah. Right guys, ChatGPT dah bagi aku jawapan. Hampa baca dia tulis. Okay, go outside for a 10-minute slow walk. Okay, so sekarang ni aku kena cari tasik ataupun taman-taman yang baik sikit. Lepas tu kena pergi jalan. Kita tengoklah kat tasik tu ada apa. Mari, let's go. Alright guys, step R dah parking Okay, so jom sekarang ni aku dah sampai KLCC. Aku sampai KLCC Park. So sekarang ni kalau AI dah cakap, aku kena ikut. Dia suruh jalan 10 minit. 10 minit step sikit ni dekat depan tu KLCC Park tau. Okay, ini bangsa lah. Bangsa. Ini KLCC Park. Sekejap lagi aku nak pergi sana. So aku nak startkan channel ni daripada sini kak. Dia cakap kat sini basically pergi berjalan dekat luar, tempat yang open sikit, ada pokok-pokok, ada suasana, relax your mind dia kata. ChatGPT kata aku relax your mind. Dan memang hari-hari aku relax, cuma tension sikit hal kerja je. So dia suruh aku, dia macam memahami aku ke okay? Dia suruh aku duduk kejap sambil-sambil jalan. Alright, so jom jalan. Sekarang ni dah 5 minit setengah aku jalan Dah 5 minit setengah. Jom tanya pendapat orang. Kalau hidup ni dikontrol oleh AI, apa yang dia akan buat? Dia on ke tak? Assalamualaikum. You can speak Malay? English? English can I sit there? Okay, I just want to ask you, I'm YouTuber. Your opinion,
how if AI control your life? Anything you want to say? Can do the work almost like perfectly. Can somehow solve the problem. No, I mean like you every single thing that you want to do, you want to wake up, you want to wear any outfit, or you want to breakfast, AI control you. Is it that okay? I don't mean like they will AI will easier your work. You get him? You get me? Yeah, I get it. Yeah. So what you gonna say in that way? Mostly I can't control with the AI. Mostly humanity is more better. A little bit. Little bit. Literally, I'm suffering of it right now. Today content. Today, AI control my life for a day. So I'm standing here because of AI. AI say to me, come here, walk for 10 minutes. So sekarang ni kat bawah pokok. Okay, thank you brother. Thank you. Okay. So sekarang ni aku dah dekat bawah pokok, tengah duduk santai. Dia suruh relax kejap sambil ambil bread. Aku ambil bread lah. Hui, tak indah mana pun. Alright guys, cincai kira lah. Settle lah untuk 10 minit. Kita pergi duduk sana. Aku dah ambil bread apa aku nak ambil. So jom aku tanya kat dia, apa aktiviti yang aku boleh buat dekat KL Park ni. KL Park pula. KLCC Park ni. Okay, so jom aku tanya dia. Boleh tak bercakap? Macam nak bercakap? Dia tak boleh kah? Hey Siri, hey AI. Tak boleh. Letih lah nak tulis. Banci. Meanwhile, Alright guys, aku tanya dekat ChatGPT, kepala otak dia ni. Dia cakap aku nampak. My pick for you right now, since you asked me to decide. Take a gentle stroll along the path. Tutup pula. Find a nice shady spot. Sit down and chill with a drink or snack. Dia dah suruh aku ambil bread tadi. Lepas tu dia suruh aku duduk pula ambil snack lagi. Ya Allah, aku tak letih pun. Aduh, letih memikir. Itu je lah. Tapi itu aku rasa I don't need that. Faham tak? Sekarang ni mana aku nak dapat snack? Dapat minuman. Sekejap, tengok. Boleh beli kalau kita beli. Duduk lah dekat tengah laut tu kau. Duduk kat situ. Macam mini market lah. Cold storage. Masuk dalam KLCC ni. Kepala bapak my ChatGPT lah. Aku tanya kat dia, beli apa snack ataupun minuman yang aku perlu aku dapat nak ikut hamil cara ni. Dia cakap aku teh tarik, Milo Ice, curry puff. Ya Allah, mamak punya makanan ni suruh aku cari kat KLCC Park ni. Dah macam bini tau, mengandung, mengidam. Tapi ini pun satu praktis juga. Okey. Jom cari teh tarik. Let's go. Aku dengan well preparednya dia suruh aku naik KLCC pula. Aduh, tak confident tau guys. Saya tanya restoran apa, aku nak cepat, so aku beli kat sini je. Okey, teh tarik yang baiknya. Ya Allah, ramailah pula. Guys, aku dah tak prepare je, macam malu sikit nak masuk. ChatGPT suruh aku makan ni pun okey ke. Aku ada agak selera manis-manis semua. Sekejap pegang teh tarik, Guys, teh tarik ChatGPT Okay, thank you. Okay, letih attack. Aku ni jalan banyak Aku nak yang minum ais tapi kena ikut ChatGPT, dia suruh teh tarik lah. Alright guys, so sekarang ni air pun aku dah dapat dah. Depan ayak, dia suruh aku santai. Duduk lagi. Ya Allah, duduk sampai bila By the way, hari ni aku rasa macam betul-betul aku dah peluh Baju aku tak sesuai dan aku punya outfit pun macam tak kena nak masuk ke dalam bangunan besar ni. Okay. So semua benda tadi tak kena sebab apa? ChatGPT. So aku tadi patutnya baju apa semua pakai pun kena tanya ChatGPT. Tapi tadi bila aku tak balik rumah, so that's why aku tak ada baju lain. Faham tak? So aku pakai je, then aku buat tu konten ni. So sekarang ni santai sambil tengok laut depan KLCC. 2 minutes later. Alright guys, santai sambil minum kopi daripada ChatGPT. Aku jumpa satu brother ni daripada Pakistan. Aku tanya kat dia kerja apa semua. Dia cakap dia dah kerja sini setahun lebih dah kerja And Malaysia people semua dia cakap okey lah, semua baik-baik. Aku tak cakap dia nak bahasa aku dengan dia. Aku tahu bahasa dia tapi aku tak mau cakap. Kalau aku cakap confirm dia akan keluarkan benda betul-betul yang dia tak puas hati pasal Malaysia ni. Okay, so sekarang ni kita tengah borak. Sekarang ni dia tengah tanya aku, hang daripada mana? Okay, you guess where I from?
think you Melayu. You are English. I think. Yes, I'm Malaysian people. I'm generation Pakistan. You go Pakistan. Yeah, kan? मेरे को हिंदी भी आती है, पंजाबी भी आती है. Malaysian people good, right? All. Yeah, Yeah. of course, people good. My content today, Okay, I follow 24 hours which only ChatGPT. okay. You know AI? I follow AI. AI say what I have to follow. So AI say to me, bought some teh tarik and sit in front of water. Okay. Relax. Peace your mind. So I have to follow. Yeah, of course. Here are so many people. English terabuk dah dia punya. Cabai lah. Okay, done lah. Aku dah borak dengan dia. Teh tarik pun aku dah habis. Alhamdulillah. Sekarang ni aku tanya balik kat ChatGPT. What's next? Apa yang aku perlu buat untuk nak jalankan hidup aku yang seterusnya, saat yang seterusnya, jam yang seterusnya. Hampa tengok dia video rekod macam mana. Dia kangkang tu depan, tengok telefon dia. Okay, so sekarang ni aku tanya kat dia. Oh, you my YouTube channel? Tengok semua orang minta guys. Tadi bila aku pergi makan dengan dia mamak breakfast aku, satu mamak tengok aku tadi. Depa semua dah tahu dah aku ni YouTuber. Tengok-tengok aku punya video apa semua. Ya Allah. My next pick for you is kau kena pergi kat depan laut KLCC tu, sentuh dia. Ya Allah, dia ingat betina. Aku nak sentuh dia. Dia suruh aku raba ayak tu. Lepas tu ambil gambar dengan ayak tu. Lepas tu duduk tengok tenung. Bongoknya berapa kali tenung, relax. Betul lah orang cakap ChatGPT pun kadang-kadang bukannya semua betul. Setiap benda yang betul semua tu, dia takkan betul saja. Dia akan salah juga. So jom sekarang ni, ini last. Aku nak pergi sana, aku nak sentuh, aku nak ambil gambar. Lepas tu gerak. Dia suruh aku sentuh siang ayak ni, ayak kolam ni. Ada orang paling duit shilling kat situ nampak. So dia suruh aku sentuh. Aku dah sentuh Okay, sentuh. Then ambil gambar. Okay. Settle. So jom sekarang ni gerak. Dah apa-apa lagi tak? Tak ada apa lain dah. Dah tengok dah view. Okay guys, so jom. Dia suruh sentuh. Dia suruh aku berenang pun. Berenang tak dapat dah. Berenang kalau memang aku cabai. Alright guys, aku tak pasti aku boleh jalani ke tak hidup aku lagi dengan ChatGPT ni. Sebab tak habis-habis dia suruh aku pergi duduk relax, pergi duduk relax. Dia faham sangat ke otak aku ni letih sangat? Faham tak? Dia suruh aku duduk relax. Aku tak tahu sampai bila aku nak relax. Kalau aku relax saja, kerja ni takkan jalan. Kerja video-video ni takkan jalan. Takkan adanya aku punya nak pergi sini sana semua tak ada. Okay, so jom sekarang ni aku nak gerak balik dah. Dah tak ada apa-apa dah guys. Hampa kalau suka, betul-betul suka, hampa tulis part tu, aku akan buat full, betul-betul proper punya. Aku akan buat proper punya pagi sampai malam 24 jam. The whole day dengan ChatGPT, pakaian kau, dalam punya barang ke apa semua memang aku tanya dia habis semua. Nak pergi mana shopping kau, nak beli barang apa semua memang aku akan prepare apa semua. Okay, even though nak solat masjid mana pun, aku akan minta ChatGPT. So kalau hampa suka konten ni, jangan lupa like, share, comment and subscribe. So kalau hampa nak lagi konten sini, hampa komen je part tu. InsyaAllah aku akan buat, okay? So bye bye. Peace. Selalu aku koyak during ChatGPT punya konten. Oh ya.